Dalam kerjaan GRS ini tuan-tuan, 99.9% pemimpinnya tukang lupa. Kita buat gerak 17. Allah Subhanahu wa taala betul-betul kasih nampak. Dia buat pelancaran apa? Gasak 17. Dia sudah gasak kekayaan di negeri Sabah. Dia gasak sudah kayu malam. Dia gasak sudah pasir salika. Dia gasak sudah mineral kita. Dia gasak projek Sabah. Dia gasak kekayaan Sabah. Video dia keluar. Tapi masih lagi merayu. Bagi kami peluang lagi buat kedua kali. Poin. Rakyat Sabah, tuan-tuan yakinkan rakyat di luar sana, tidak ada peluang lagi buat pemimpin GRS. Jangan bagi peluang lagi. Bung, sabar Bung. Jangan kau kuat-kuat gasak itu, gasak 17. Jaga sikit kesihatan kau. Takut diserang jantung. Sabar Bung. Biar aku tambah kasih padas itu cili. Terbaik Bung. Gasak itu tim GRS ndak guna punya. Betul kata si Bung, 99.9% pemimpin GRS ni apa dia? Tukang lupa. Di dalam Dewan Undangan Negeri Sabah, ndak tahu, ndak ingat, lupa, kabur-kabur. Macam mana mau jadi pemimpin kalau kabur-kabur, lupa, ndak tahu. Semua dia bagi alasan budu-budu. Kedua, si Bung cakap, dia orang yang gasak balak, gasak pasir silika, gasak kekayaan negeri Sabah, gasak projek. Woi, betul kah Bung? Parah betul dorang kan Bung? Kan? Macam mana Bung? Boleh bagi lagi dorang peluang kah satu kali 5 tahun? Poi kata si Bung. Hashtag selamatkan Sabah. Janganlah kita pilih GRS, wahai rakyat Sabah. Kita sudah nampak si Bung sendiri pemimpin lama di negeri Sabah pun tahu habis dorang gasak. Lancarnya gerak 17, dia tiru juga gasak 17.